Selamat datang ke Simple Method. Shah Alam. Ketegangan memuncak apabila peguam kepada ahli perniagaan Albert Tay, Zahid Malik, mendakwa beberapa pegawai SPRM memecah masuk rumah anak guamnya secara paksa dan menariknya keluar dalam keadaan bergari. Zahid berkata, ketika beliau tiba di lokasi, beliau dihalang oleh pegawai SPRM dan polis daripada bertemu Albert. Saya langsung tak dibenarkan dekat dengan anak guam saya walaupun hanya untuk melihat keadaan beliau, kata Zahid. Menurut dakwaan peguam itu, Albert dikepung pegawai bersenjata lengkap dengan balaklava, menjadikan suasana seolah-olah operasi menangkap pengganas, bukannya seorang ahli perniagaan biasa. Mereka bergerak sangat profesional tapi tiada satu pun pegawai memperkenalkan diri atau memberitahu tujuan tindakan mereka, tambah Zahid. Zahid juga menegaskan, pegawai yang terlibat tidak menyatakan ke mana Albert dibawa, sehingga beliau sendiri tidak pasti sama ada yang hadir itu polis atau pegawai SPRM. Situasi ini menimbulkan kebimbangan mengenai prosedur dan hak individu semasa penahanan. Setakat ini, SPRM masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi dan tiada maklumat tambahan tentang status Albert atau sebarang siasatan rasmi. Itu laporan lengkap kita untuk hari ini. Situasi ini jelas menimbulkan persoalan tentang prosedur penahanan dan hak individu. Teruskan ikuti Simple Method untuk berita yang ringkas, padat tapi penuh fakta. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk update seterusnya.